Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Syazrin bin Muhammad Hamdi dan ini merupakan refleksi saya mengenai perancangan dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan latihan mengajar saya. Dari segi situasi pengajaran, saya telah mengajar Kimia Tingkatan 4 yang bertajuk Formula Kimia Sebatian Ion. Dalam PDP tersebut, saya telah merancang aktiviti seperti set induksi padanan ion diikuti dengan kaedah penerangan kaedah silang dan aktiviti kumpulan seperti Ion Match Challenge yang menggunakan kad ion. Jadi murid menunjukkan penglibatan yang sangat aktif terutamanya semasa aktiviti berkumpulan dan menggunakan mini papan putih. Namun begitu, saya mendapati bahawa beberapa murid masih keliru dengan konsep asas seperti keseimbangan cas dan penggunaan kurungan dalam penulisan poliatomik. Dari segi kenapa dan bagaimana situasi ini berlaku, saya menyadari bahawa walaupun saya telah menyediakan rancangan pengajaran harian yang lengkap, terdapat beberapa kelemahan dalam pelaksanaannya. Antaranya ialah objektif pembelajaran yang kurang jelas dikaitkan dengan pentaksiran serta pengurusan masa yang kurang efektif. Saya terlalu memberi penekanan kepada aktiviti kumpulan sehingga masa untuk pengukuhan konsep menjadi terhad. Selain itu, dari segi fasa PDP, set induksi dan aktiviti perkembangan berjalan dengan baik. Tetapi penutup pengajaran kurang memberi penegasan terhadap konsep utama. Ini menunjukkan bahawa perancangan yang baik perlu disokong dengan pelaksanaan yang seimbang dalam setiap fasa pengajaran. Daripada pengalaman ini, saya mendapati bahawa perancangan PDP yang berkesan bukan hanya bergantung kepada aktiviti yang menarik, tetapi juga kepada kejelasan objektif pembelajaran dan keselarasan kepada pentaksiran ataupun tahap setiap murid. Saya juga memahami bahawa setiap fasa pengajaran termasuk set induksi, perkembangan dan penutup memainkan peranan penting dalam memastikan murid mencapai kefahaman yang menyeluruh. Selain itu, saya menyadari kepentingan pengurusan masa dan kawalan kelas bagi memastikan semua murid dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Sebagai guru pelatih, saya juga perlu sentiasa membuat refleksi selepas pengajaran bagi mengenal pasti kekuatan dan kelemahan yang saya ada. Akhir sekali, dari segi cadangan penambahbaikan, pada masa hadapan saya akan memastikan objektif pengajaran dan pembelajaran saya adalah jelas serta diselaraskan dengan kaedah pentaksiran. Saya juga akan mengurus masa dengan lebih baik dan menetapkan tempo yang jelas bagi setiap aktiviti yang dibuat. Selain itu, saya akan memberi penekanan terhadap bahagian penutup pengajaran untuk merumuskan konsep utama dan konsep asas yang dipelajari pada hari tersebut agar murid betul-betul faham tentang topik yang dipelajari. Saya juga akan menggunakan pelbagai strategi pengajaran yang sesuai dengan tahap murid bagi meningkatkan keberkesanaan PDP tersebut. Jadi kesimpulannya, perancangan dan pelaksanaan PDP yang berkesan memerlukan keseimbangan antara perancangan yang teliti dan pelaksanaan yang sistematik bagi memastikan objektif pembelajaran dapat dicapai dengan jayanya. Itu sahaja, sekian, terima kasih.